Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Saibatu Islamia binti Rosli dari SMK Sungai Pusu Gombak akan menerangkan tentang Kit Isoprena AI, inovasi hybrid memvisualkan proses mikroskopik, penggumpalan lateks dan cara pencegahan. Okey, apa itu Kit Isoprena AI? Ia adalah inovasi hybrid menggunakan kit fizikal yang dinamakan kit lateks dan teknologi AI iaitu kit lateks AI menggunakan Gemini 1.5 Flash. Okey, di mana kit ini apabila digabungkan diberi nama Kit Isoprena. Isu dalam PDP. Murid menghadapi kesukaran mengingat dan menerangkan proses penggumpalan lateks dan cara pencegahan yang abstrak. Sebanyak 87% murid bersetuju mereka menghadapi kesukaran dalam mengingat dan menerangkan proses penggumpalan lateks dan cara mencegahnya. Kronologi inovasi bermula daripada PDP berasaskan buku teks yang terhad kepada teks dan rajah yang statik. Rentetan itu, saya telah mencipta kit lateks iaitu kit fizikal menggunakan benang, klik kertas dan kertas warna bagi memvisualkan konsep penggumpalan lateks dan cara pencegahan. Bagi mengatasi beberapa keterbatasan dalam kit fizikal, saya telah mencipta kit lateks AI bagi menghubungkan dunia fizikal dengan digital. Okey, seperti pergerakan cas secara nyata dan hidup. Ciri-ciri dan keistimewaan inovasi yang pertama, pendekatan hybrid remote, iaitu dalam kelas murid boleh menggunakan kit lateks iaitu kit fizikal dan di rumah murid boleh menyambung untuk memahamkan konsep dengan menggunakan kit lateks AI. Keistimewaan seterusnya ialah penterjemah visual, fleksibel dan menyelesaikan keterbatasan kit fizikal. Impak dari segi ujian pra dan ujian pos, di mana kita boleh melihat peratus ujian pra ialah 23%, manakala peratus ujian pos ialah 91%, iaitu berlaku peningkatan sebanyak 68%. Berikut impak dari maklum balas murid. Sebanyak 95.7% murid bersetuju Kit Isoprena AI memudahkan mereka dalam mengingat dan menerangkan proses penggumpalan lateks. Kod ialah maklum balas murid tentang Kit Isoprena AI, di mana saya dapat merumuskan murid bersetuju Kit Isoprena AI ini membantu memvisualkan proses yang mikroskopik. Nilai komersial dan potensi masa depan. Kit Isoprena AI yang mana terdiri daripada dua kit iaitu kit fizikal, kit lateks menggunakan bahan-bahan yang berharga murah, manakala kit lateks AI hanya menggunakan platform Google AI Studio. Seterusnya, kebolehluasan. Okey, penggunaan Kit Isoprena telah menyebabkan saya mula meluaskan aplikasi ini ke dalam beberapa subtopik lain. Pengiktirafan. Kit Isoprena AI telah dibentangkan dalam The International Conference on AI Smart Education at Baling IT Summit 2.0. Kit Isoprena AI telah disebarkan oleh guru di media sosial seperti Facebook, TikTok dan juga bersama ahli panitia sendiri. Sekian, terima kasih.